boleh tunjuk tak cara pakai? Anak saya pakai macam ketat sangat. Sampai ngamuk. Keluar air mata. Okey, akak ni tanya cara nak pakai earmuff baby dengan cara betul lah ni. Kita punya model pun dah ada. Kita harap dia bagi kerjasama lah. Okey, cara dia senang saja sebab dia ada stripe kan. Stripe kau panggil nanti kita boleh adjust stripe tu sebab dia ada velcro kan. Dia boleh adjust ikut kesesuaian saiz kepala anak kita, nampak? Tengok dekat belakang ni. Kan dia ada ni. Nampak tu velcro tu. Kita boleh adjust ikut saiz kepala. Jadi nak pakai dia macam mana? Jap saya adjust. Ni nampak velcro ni. Boleh adjust. Akak nak adjust macam mana? Nak ketatkan ke kan? Nak tekan tarik. Nak ketatkan tarik lah ni. Ni nampak ni. Boleh buka sini. Apa? Ni boleh buka. Kita boleh adjust lah. Nak adjust macam mana? Nak ketat ke, nak longgar ke, nampak? Tu jadi tutup balik. Kita tutup balik dia punya ni. Alright. Okey. Ni kita bagi masuk betul-betul. Dia dah ketat. Betul. Pakai dia macam ni lah. Masuk kat kepala. Okey. Minta air je. Jom. Minta air dekat sini. Okey, nampak? Nampak? Macam tu je. Pastikan semua telinga tu masuk, cuping telinga masuk dalam ni. Jadi senang. Simple lah. Ini kita boleh adjust ni. Tengok rambut dia kat mana. Okey. Nampak? Senang je. Cuba macam tu. Adjust dia punya stripe ni. Okey. Jadi tunggu apa lagi? Yang mana ibu-ibu nak elakkan anak daripada terdedah dengan bunyi bising yang melampau, boleh beli ni earmuff baby sekarang. Banyak warna, ada kelabu, ada warna kuning, cantik. Okey. Beli sekarang. Ika. Bye. Bye.